So kalau dari segi masak tu, Aisyah tak reti masak makanan Melayu. Aisyah reti masak makanan-makanan yang lebih westernized lah. Boleh kongsikan tak rutin orang kata bersahur dan juga berbuka puasa? So usually makan nasi lah pagi-pagi sahur tu. Memang kena makan nasi? Sebab selalunya yang disediakan adalah nasi. Aisyah makan je nasi pagi-pagi. Pagi-pagi tu kalau makan nasi tu ada selera lah makan nasi. Mungkin sebab dah biasa kot dari kecil memang makan nasi untuk sahur. So Aisyah okey. Lagipun orang Kelantan kan, orang Kelantan memang makan nasi pagi-pagi. Kalau bersahur yang simple saja, nasi dengan ayam goreng ke, dengan macam sup ayam ke, kicap ke, ayam kicap ke, macam tu lah. Soalnya Aisyah memang lebih kepada ayam. Ayam atau daging, ikan tu kurang sikit lah, depends. Aisyah memilih sikit ikan. Kenapa kebanyakan orang tak suka ikan termasuk you sendiri? Tak tahu. Tapi Aisyah sebab Aisyah rasa macam ayam pula, ikan macam kurang rasa daripada protein-protein yang lain. Tapi makan tak makan? Makan nak makan. Kalau ada. Tapi kalau tak ada, tak mencari. Macam tu. Okey. Untuk berbuka puasa pula? Berbuka puasa banyak. Especially time-time Morih, roti john wajib, tahu fufa wajib. Air tebu Aisyah sangat suka. Dan kurma lah kot. Itu je. Boleh dikatakan Aisyah kuat makan juga Aisyah boleh lah. Aisyah macam tak adalah menjaga makan, tapi mungkin daripada kecil tu macam dah biasa makan portion tu je lah. Aisyah tak adalah macam diet, cuma Aisyah lebih mementingkan kesihatan makanan tu. Dia tidaklah kepada macam diet yang tak nak gemuk, tapi macam sihat kesihatan makanan tu sendiri. Tapi kalau makan nasi misalnya, bukan jenis yang akan menambah nasi. Nasi Aisyah usually tak akan makan banyak sangat sebab Aisyah banyak kepada lauk. Aisyah banyak macam nanti sayur lah, ikan lah, ayam lah, benda semua kan. So nanti dah penuh dah pinggan tu. Macam makan banyak juga, tapi Aisyah lebih pada lauk kot. Aisyah suka ulam-ulam semua tu. Makan juga ulam? Makan, takkan tak makan. Antara favourite ulam? Aisyah favourite memang ulam raja. Ulam raja? Tapi Aisyah pernah makan juga ulam yang yang apa? Ulam yang dia ada warna purple tu. Dia macam daun yang warna hijau purple macam tu. Aisyah rasa nama dia macam Tengik burung kot? tak sure, tapi dia rasa macam masam-masam sikit. Itu sedap sebenarnya. Okey, tahu. Tapi Aisyah susah nak cari. Okey, secara jujur je, apa dia memasak tak? Aisyah suka masak, tapi Aisyah rasa Aisyah lebih kepada masakan Aisyah sendiri. Aisyah kurang sikit masakan Melayu. Aisyah suka makanan Melayu, tapi baru start suka. So kalau dari segi masak tu, Aisyah tak reti masak makanan Melayu. Aisyah reti masak makanan-makanan yang lebih westernized lah. Maksudnya dari kecil memang tak biasa lah dengan masakan Melayu? Bukan tak biasa. Aisyah daripada kecil tu memang macam mengada-ngada. Memang macam suka makan selain daripada nasi. Tapi kalau ada nasi tu, Aisyah makan. Aisyah macam tak memilih. Tapi kalau tak ada, tak cari. Macam kalau macam pergi travel kan, Aisyah boleh hidup tanpa nasi. Macam Aisyah banyak suka makan western food. Aisyah banyak suka Japanese, masakan-masakan Chinese food, Indian food. Tapi Indian food yang more Indian, bukan yang Malaysian Indian. Macam tu.